Tujuan kami mengadakan sidang media ini adalah untuk merayu kepada semua pihak untuk bertenang dan tidak beremosi apabila ia berkait dengan isu-isu yang kini sedang panas di luar sana, terutama sekali yang berkait dengan isu binaan rumah ibadat tidak mengikut peraturan. Walaupun kami sedar bahawa terdapatnya isu ini, namun ia harus ditangani dengan berhemah dan mengikut prosedur undang-undang serta diuruskan oleh pihak berkuasa seperti yang telah ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari semalam dan juga sebelum ini. Kami juga merayu semua rakyat Malaysia untuk terus mengekalkan keamanan dan kestabilan yang kita ada dan jangan jadikan isu ini memecah belahkan kita. Sebab sekarang ni kita tengok di media sosial banyak di satu pihak dan pihak yang lain seperti satu perkara yang amat membimbangkan. Jadi sebagai wakil-wakil rakyat yang bertanggungjawab, kami menggunakan platform kami untuk merayu kepada semua rakyat Malaysia untuk kekal bertenang dan kekalkan keamanan dan keharmonian serta kestabilan yang kita ada dan jangan jadikan isu ini sesuatu yang memecah belahkan kita. Kita semua diingatkan bahawa kita adalah rakyat Malaysia, anak Malaysia. Kita berbilang bangsa, kita berbilang agama dan budaya dan kepelbagaian ini sebenarnya harus menjadi tonggak kekuatan kita, bukan sesuatu yang memecah belahkan dan juga memisahkan kita. Jadi itu kenyataan daripada kami. Mungkin saya jemput.